tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke podcast Tekan Habis, episod 91 yang dirakam khas di Kuala Lumpur International Mobility Show 2026. Terang sikit lampu kat sini ya. Itulah lighting tengah cun lah. Macam biasa, kalau anda tak kenal saya dah takat ni, nama saya Taurik Azmi. Sebelah saya rakan co-host dan penerbit kita Cik Eza Kamal. Dan malangnya tak cukup kamera, kita tak boleh tunjuk rakan-rakan bantu kami di belakang kamera kita, Cik Aiman Syahmi dan Cik Imran Kamal. Ada di belakang kamera, tak cukup kamera je. Tak cukup kamera. Dan satu lagi Taurik, kita tiba-tiba tukar tempat duduk lah hari ni kita tukar tempat duduk sikit. Tukar setting, tukar tempat duduk. Okay, fine. Kita setting kita hari ni memang cantik lah, Faizal. So macam set dalam TV. Itulah macam set dalam TV. So saya nak ambil kesempatan nak beri ucapan terima kasih kepada tuan punya set ni, iaitu Kia Sales Malaysia. So kalau anda lawati Kia Sales Malaysia dekat Klims nanti, diorang punya booth memang cantik. Dan tempat kita syuting, tempat kita rakam podcast ni adalah kawasan khas untuk mereka yang buat tempahan atau tempah minat untuk mana-mana model yang dipamerkan, termasuk yang tu, yang kat bawah tu seksi gila tu. Tapi kita bincang tu kejap lagi lah. Ini saja satu-satunya Leroy booth yang ada 2 tingkat. Sesuai untuk kita buat podcast. Jadi kita minta tolong pasukan di Kia, boleh tak kami pinjam tingkat atas anda punya booth ni? Itulah. So terima kasih Kia Sales Malaysia. Jangan lupa layan episod lepas kami, di mana kami sempat berborak bersama bos besar dia, Kak Emily Lek. Kak dia tak bagi saya panggil dia puan. Alright. Okay, anyway, sebelum kita buat liputan mendalam tentang apa yang telah berlaku di Klims. Kalau anda belum teka lagi, ini adalah selam rinci. Tapi selam rinci tentang on location. On location di atas lokasi. di lokasi. Di lokasi. Untuk apa yang berlaku dan apakah perkembangan terbaru, sebab semua perkembangan berlaku dalam masa 1 hari di Klims. Itulah. Okay. Tapi sebelum tu kita cerita pasal general news yang telah berlaku dalam Malaysia pada minggu lepas ya. So Abang Izal, apa yang menarik perhatian Abang Izal di luar Klims minggu sudah? Okay, satu perkara yang saya nampak adalah satu artikel yang saya baca di tidak lain tidak bukan portal Haji Bangau kita. Tuan Haji Bangau. Di mana Karita melaporkan bahawa Formcar sekarang menyokong cadangan wajib pemasangan dashcam di dalam kereta persendirian. Okay. Taurik, I know you're very passionate about this. Apakah pendapat Taurik tentang apakah yang dikatakan oleh Formcar? Pada pandangan saya, isn't this the next step? Sebab Miros dah ambil langkah pertama. Miros dah siapkan skema rating untuk dashcam, iaitu CamScore. Nak bantu orang pilih dan beli kamera yang betul. So sekarang, this is the next step. Itu standard untuk kamera dah ada. Tetapi saya rasa isu yang perlu dibincangkan adalah prinsip bagaimana kita mewajibkan seseorang pemandu atau kereta. Dia sama isu macam dulu kita perlu letak seatbelt, dan masa tu ada kereta yang tak ada seatbelt, ada kereta yang ada, dan semua wajib letak walaupun kereta ada kereta lama. Sama juga macam kita pernah cakap sekali, lampu brek ketiga. Kan? Juga ada satu undang-undang yang diaplikasikan oleh kerajaan secara retrospectively lah. Dan kalau kita mengikut apa yang dikatakan oleh Formcar, isu yang paling utama bagi mereka adalah kerana terdapat terlalu banyak pemandu-pemandu yang memandu secara agresif dan melulu, dan dashcam ni diperlukan. Based on what they said, what do you think, Taurik? Saya nak kata setuju 100% pun tak juga. Sebab nak kata orang Malaysia ni dah style panduan dah gila tu, tak betul. Bukan semua. Tapi saya setuju di mana kita dah makin lama makin banyak rekodkan peningkatan kes pemanduan yang melulu, tak bagus dan sebagainya, pemandu mabuk dan sebagainya. Dan penting sekali, peningkatan ni juga melambatkan proses insurans lah. Bagi saya isu dia ni undang-undang untuk meletakkan dashcam dalam kereta semakin lama semakin bukan menjadi satu benda yang kita mahu, tetapi benda yang kita perlu. Kenapa saya kata semakin? Sebab of course kita ada banyak lagi isu-isu feasibility yang kita kena lihat. Tetapi pada prinsipnya bagi saya, it's safe for me to assume lah bahawa jumlah penguatkuasa tidak semudah ditingkatkan berbanding dengan jumlah kereta yang dijual. Dan walaupun Taurik betul mengatakan segelintir yang bawa melulu dan agresif,
let's say lah kita kata daripada 1,000 kereta ada 2 orang yang bawa dulu macam ni. Tapi bila ada 10,000 kereta, dan kalau 1,000 kereta kita ada 2 orang. Tapi kalau 10,000 kita ada 20 orang. Segelintir inilah yang akan menyebabkan isu-isu yang kita lihat. Yang jadi tanda tanya mengapa kita tak dapat enforce benda ni. Betul. Ini adalah isu di mana kita bercakap tentang enforcement. Dan kalau penguatkuasaan atau penguatkuasa sendiri tidak boleh bertambah mengikut penduduk atau pemandu yang ada di jalan raya, kita perlukan teknologi untuk bantu mempercepatkan penguasaan. Kan? Jadi secara feasibility-nya pula ada 2 isu lah. Satu adalah adakah dashcam itu dapat digunakan sebagai bukti dalam mahkamah contohnya. Okay. Itu memerlukan standard macam Dr. cakap. So the cam score is a good idea lah kan. Clarity sebab dalam mahkamah memerlukan bukti. Betul. Dan bukti adalah orang buat kes macam-macam, dia kata kamera ni tak cukup resolution lah. Jadi dia boleh menimbulkan apa dia panggil apa? Reasonable doubt lah kan dalam mahkamah. So banyak orang boleh lari. Jadi standard tu penting. Dia mengatakan yang this is the standard we need. Tapi yang kedua, yang isu paling utama adalah kemampuan. Okey. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa semua orang mampu meletakkan dashcam dalam kereta. Okay. Now, go back to what you said before kan. Okay, so dari segi kemampuan, saya pun boleh tambah sikit. Abang Izzal jangan lupa, setengah syarikat kenderaan atau jenama macam Toyota dah ada siapkan aksesori tambahan rasmi. So, tapi yang kalau boleh saya dimasukkan dalam loan pembelian kereta. Tapi kalau saya beli Azia Rahmah dan sebelum ni saya tak ada, saya dah beli kereta tu. Okay. Kan? Then this is where saya bersyukur kita hidup dalam zaman di mana saya boleh cari alternatif mampu milik melalui platform e-commerce. So, what we just discuss here is this. CamScore meletakkan standard minima. Jadi, tak adalah, in teori lah, tak ada flooding of all these cheap product yang tak mendapati standard. Jadi, pembeli pun kena tahu apa dia belilah. Betul. Kan? Tapi, okay, in the end of the day, mesti akan ada orang merungut tentang walaupun lah RM50 lah kamera tu, mesti akan ada orang merungut. Okay. Mesti ada. Di sini yang bagi saya rasa kita perlukan komen-komen daripada pendengar-pendengar tengah habis. What do you guys think about this? Alright? Setuju. Dan jangan lupa email address kita terbuka. info@tekanhabis.my. So ruang komen terbuka. Kalau segan, ruang email terbuka info@tekanhabis.my. Okay, Taurik. Apa berita seterusnya? Berita seterusnya. Okay, ini saya tahu Abang Izzal ada komen ni. So sebelum claims membuka tirai, Persatuan Vendor Mazda okay, this story telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi di mana seperti persatuan vendor jenama lain tempatan, mereka juga sokong dengan keputusan dan juga polisi baru daripada MITI, dan ini pasal polisi CBU EV baru daripada MITI lah. Di mana ada minimum horsepower dan juga minimum harga CIF minimum. Harga CIF 200,000. 200,000 yang akan berkuat kuasa mulai 1 Julai. Itulah. Okay, I know what you're going to say, Taurik. Kejap. Saya tak tahu ada persatuan vendor tempatan untuk jenama Mazda. Ada. Dia semua OEM yang mengeluarkan kereta dan menggunakan banyak benda tempatan ni akan buat dia punya persatuan lah. Persatuan ni untuk menaikkan apa-apa isu berbangkit untuk dibincangkan untuk kepentingan bersama vendor dan juga OEM lah. Kan? Dan saya pun sebenarnya tak perasan pun ada. But I know what you're going to say. Dah lah isu ni keluar, kenapa tiba-tiba pun keluar statement. Itulah. Tapi okay. Bagi saya cepat atau lambat ni okay lah, it's probably your PR guys job to bring it up kan. Dia setuju dengan apa dia katakan, tapi bagi saya isu ini adalah isu yang simptom kepada isu lebih besar, bahawa sama ada MITI betul atau salah dalam isu dalam isu ini. Apa-apa hal, ini adalah satu kumpulan yang bagi saya paling terkesan. Okay? Kebanyakan kita bercakap tentang keuntungan dan perniagaan dan pelaburan, bercakap tentang pembuatan kenderaan OEM. Senama yang anda tahulah, Proton, Toyota, Proton Pro 2, Toyota, Honda dan sebagainya. Tetapi sebenarnya beneficiary atau mereka yang mendapat manfaat yang paling besar dari segi perniagaan dan juga kepada pekerjaan adalah vendor. Sebab setiap model satu kereta, tapi satu kereta ada
berpuluh ke beratus vendor bergantung kepada tahap localization yang dibuat bagi sesuatu model itu. Okay. Kan? That is one of the argument kenapa MITI buat apa yang dia buat lah. Kan? Of course the flip side adalah mengatakan yang okay, kalau kita protect vendor, pengguna lain kena tanggung. You both are right, but it's up to us to also debate sama ada vendor ni patut diprotect. Sebab vendor ni, kalau anda nak tahu, bila kita bercakap tentang, tak silap saya statistik terakhir 700 ke 800 ribu pekerja dalam sektor otomotif ni yang direct only comes from the OEMs and the vendors. Dan vendor ni sebenarnya adalah pengeluar komponen ni sebenarnya yang mengambil pekerja yang paling ramai. Betul. So bigger picture, mungkin polisi baru EV, mungkin polisi baru daripada MITI ni bukan saja nak melindungi sesetengah jenama, tetapi bigger picture, jenama yang ada vendor ramai. Jenama, dia nak lindung jenama yang ada operasi dengan vendor yang ramai macam Abang Izzat cakap tadi. Kalau anda dah faham tentang apa yang vendor buat, anda boleh lihat kepada 2 episod yang kita ada sebelum ni. Satu dengan Encik Thomas daripada Tomcare. Itu adalah Presiden PVA, Proton Vendor Association. Okay? Dan juga Encik Saleh Jani yang daripada Mili. Betul, Encik Saleh Jani. Sapura Mili kan. Dia juga adalah seorang vendor dan anda boleh dengar cerita mereka. Dan saya rasa itulah susah kita nak buat vendor sebenarnya. So, itulah perniagaan yang ada banyak sensitivity kan. Dan kita akan usahakan buat lebih vendor sebab saya rasa negara kita kena faham perspektif vendor dengan lebih banyak. Setuju. Alright. Okay, so sebelum kita masuk ke berita-berita besar daripada claims, kita kena bincang sikit lah Abang Izzat pasal apa yang disebut oleh penganjur claims iaitu Persatuan Otomotif Malaysia, MAA Malaysia Automotive Association, Persatuan Otomotif Malaysia. Okay. So, kami tak sempat pergi ke apa ucara pembukaan sebenarnya. Full disclaimer. Abang Izzat dengan saya sibuk benar, tak sempat pergi dia punya opening ceremony. Menurut laporan yang dikeluarkan, setakat ini dalam suku pertama 2026, sektor EV telah mencatat peningkatan sebanyak 113.7% dari tahun ke tahun berbanding tempoh sama pada tahun 2025. Disokong oleh pelbagai tawaran produk, harga lebih kompetitif dan kemajuan teknologi serta peningkatan penyertaan pemain industri tempat road. Basically it means more brands coming in, and kalau kita tengok daripada Januari ke Mac pada tahun 2026 menunjukkan penambahan sebanyak 113%. That's more than double. More than double. Top historic. Okay, so itu satu petanda sihat lah. Kita punya sektor EV, market segmen EV kita ni dah makin lama makin mengembang, makin membesar dan ramai lagi pembeli Malaysia dah terima konsep mobility elektrik penuh. Tetapi moving forward, cuma ambil maklum bahawa kalau dia menggunakan statistik year on year ni, maknanya dia compare atau membandingkan antara Januari dan Mac tahun lepas dan tahun ini. Okay, kalau kita tengok peningkatan terbesar EV pada tahun lepas adalah pada penghujung tahun sebelum cukai untuk CBU ataupun exemption cukai untuk CBU tu diberhentikan. Pada masa tu desas-desus pemberhentian pengecualian cukai ni. So saya rasa disebabkan desas-desus ni juga dan ketidaktentuan tu pasal ramai orang harga masih cun lagi, jom beli. So I think there was a mad rush to buy juga at the time. Tapi sekarang bila polisi dah sangat jelas, I suspect kita akan nampak satu penurunan. Tapi I think the car makers dah nampak more than double year on year ni. Dia orang dah cukup untung lah kawan. Tapi ini satu benda yang Abang Izzat dan saya akan terus pantau sepanjang tahun ni. So kita pantau dulu dan kita tengok macam mana nantilah Abang Izzat. Dan juga dia berkata yang dasar CKD kekal penting dalam memperkuatkan rantai bekalan dan pembangunan vendor. I just want to say one thing. In the whole discussion of us talking about what happened with the recent MITI issue, apa yang berlaku dalam drama tentang MITI, kita kena sedar bahawa ada 2 isu di sini. Apa yang dibincangkan pada 2-3 minggu lepas, bulan lepas adalah tentang CBU saja. Kalau nak kata orang tak boleh pakai EV, kita masih lagi ada EV CKD untuk anda pilih. Dan kita akan lihat daripada liputan kita di Claims, apakah model-model yang telah di CKD dan apa model-model yang anda masih lagi boleh tengok dan mungkin angan-angan nak beli sebab harga masih lagi kekal tanpa cukai.
Itulah. Okay. So sebanyak tu kita boleh cerita pasal news and happenings di luar Klims. Apa kata Abang Aizal? Kita rehat sebentar. Bagi MC ni pun habis cakap. Dan bila kita kembali, kita mula selam rinci kita di lokasi Klims 2026. Baiklah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama saya Taurik Azmi dan Abang Izzal di podcast Tekan Habis episod 91 rakaman khas di lokasi Klims 2026. Dan sebelum kita sambung, saya dengan Abang Izzal nak minta maaf sikit dulu sebab kalau kita suara kuat sangat macam tengah marah ni, ada sebab background noise kita kuat. Background noise kita kuat. Dan kalau ada tak dengar background noise tu, maknanya kita punya sound editor buat kerja dia lah. Dan itulah. result dia adalah suara kita macam saya tengah marah Taurik, Taurik tengah marah saya. So if that's the effect, it's just good sound editing. Itulah. If it's not, bagi kami komen. Yes. Okay, so Taurik, claims ni tidak dianjurkan tiap-tiap tahun. Kalau tengok kali terakhir adalah 2024. Betul. Kali yang sebelum tu saya rasa banyak tahun So dia tak ada. Senang cerita, Klims ni adalah sebenarnya acara dui tahunan, biannual. So dan sepatutnya dia bergilir. But they don't get every 2 years. Kan? They don't get every 2 years. Jadi dulu Klims dikenali sebagai KL International Motor Show. Okay. Sebab tu orang yang berumur macam saya selalu cakap Klims M untuk motor. Tapi sejak tahun 2024 betul, dia telah bertukar nama M tu menjadi mobility. Kenapa? Mobility tu sebenarnya adalah pergerakan dan teknologi pergerakan itu penting. Dan kalau tengok di seluruh dunia semua pakai perkataan mobility, bukan motor show lagi lah. Sebab motor ni kan dia dikaitkan dengan pelepasan asap yang kuat, penggunaan enjin pembakaran enjin pembakaran lah kan. So because of that they use the word mobility. That's fine. Okay. Macam Tokyo Motor Show pun dah dipanggil Japan Mobility Show. Betul. Dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Malaysia Auto Show yang anda mungkin lebih kenal sebab dia konsisten sejak dalam 10 tahun yang lepas kan. Tiap-tiap tahun ada Malaysia Auto Show. Perbezaan paling besar antara Klims dan Malaysia Auto Show adalah Malaysia Auto Show dia ada lebih carnival atmosphere sebab objektif utama untuk anda membeli kereta, mencuba kereta sebab dia ada test track apa semua. Betul. Di Klims pula dia lebih kepada branding. Kan? So branding tu apa Taurik? Penjenamaan. Okay, Ya. so saya simplify the explanation sikit Malaysia Auto Show, objektif dia jualan terus, direct selling. So Klims ni branding pula, approach dia lain sikit. Lain sikit tu pasal kita nampak benda-benda pelik dan di Klims lah kita nampak lebih banyak kenderaan konsep. Sebab konsep itu penting sebab konsep tu memberikan anda sebagai pembeli bayangan apa yang akan berlaku di masa depan. Betul. When you say branding, penjenamaan lah. Jadi apa yang berlaku di sini adalah semua jenama-jenama cuba menguatkan jenama mereka dengan memberikan anda gambaran bahawa mereka we are here to stay and our long term goals adalah teknologi dan kereta yang jauh lebih baik daripada anda. Dan di sini jugalah selain daripada kenderaan konsep yang belum dicipta lagi untuk pasaran, kita dapat juga melihat beberapa jenama mempamerkan kenderaan-kenderaan yang sedia ada di pasaran luar, tapi dia masuk kat Malaysia, dia pamer, nak test market lah, nak tengok sambutan macam mana. So saya akan beri beberapa contoh dalam news list kita. Tapi contoh yang saya akan bagi sekarang lah. Jadi kalau anda yang mungkin tak biasa di dunia kalau kata Klims ni equivalent of Geneva Motor Show, Frankfurt Motor Show dululah ini semua yang dah kecil sikit di dunia. Okay? Tapi kalau macam Malaysia Auto Show adalah macam Beijing Auto Show. Sell. Banyak juga konsep kan. But again the China punya auto show ni dia ada hybrid sikit. Tetapi masih lagi jualan. Masa kita kat sana hari media pun di Beijing kita banyak dikacau oleh salesman. Betul. But actually closer to home, kita tengok negara jiran kita Thailand lah. Bangkok International Motor Show, itu yang show pameran yang lebih berprestige, ada banyak kenderaan konsep dan kenderaan baru untuk dan satu untuk lagi rantau. Indonesia Motor Show, IMS. IMS dan Gias tak silap saya. Tapi Malaysia Auto Show dia punya equivalent kat Thailand, Thai Motor Expo, more to sales, jualan. Okay, anyways, Abang Izzal, apa kata kita selar rinci sikit apa yang telah berlaku di Klims setakat ini dan untuk konsep untuk konteks ke pendengar penonton kita rakam hari apa? Hari Jumaat. Hari ni adalah
12 hari bulan tak 12 hari bulan Jun. 12 hari bulan Jun, hari Jumaat, hari pertama. Satu hari selepas hari media, hari pertama untuk dibuka kepada awam. Kepada pengunjung awam. Yep. So, hari media memang cukup sibuk je kita, Abang Rizal. Tapi apa kata, disebabkan ini adalah Kuala Lumpur International Motor Show, kita mula dengan jenama tuan rumah dulu. So, kita mulakan Proton dan Produa lah. Okay, jom. So, kat hari media, masa hari media, Proton, highlight utama daripada Proton, saya pilih 3 je. Yang pertama, Emas 7. Emas 7 EV dah dapat tambahan varian baru, iaitu varian Premium Plus. Selain daripada bateri yang lebih besar yang dikatakan boleh sampai berapa? 480 km, Tarik? 450 km jarak bergerak WLTP Maxima baru yang lebih tinggi daripada pack bateri lebih besar. Sebelum ni Premium adalah 410 tak salah saya. So you have 40 km per. Selain daripada jarak gerak, apa lagi Tarik yang dapat? Pengecasan DC lebih laju. Pengecasan pantas DC lebih laju. 115 kW. 115, right? That's good. Dan ini saya suka. Ada penambahan baik, tambah baikkan dalam specification, dalam spesifikasi dia. Tempat duduk pada saya dapat fungsi urut. Woi, okey. Ada massage seat sekarang dalam Emas 7. Dan untuk penumpang, untuk tempat duduk penumpang hadapan, dia tambah lagi satu leg rest, untuk menambahkan, untuk meningkatkan lagi kualiti, comfort quality lah dalam Emas 7 ni. Saya tak perasan apa tu cakap tentang kursi urut ni, tapi having said that, harga dia itulah becomes very very good. Itulah, harga dia masih lagi ons lah bang, sebab jangan lupa Emas 7 adalah sebuah EV yang sekini. Yes. Sekini. So bincang pasal harga dia, RM118,800 tanpa insurans, dan ini hanya tambah RM6,000 saja daripada harga varian premium. So ini menarik. So daripada Emas 7 varian baru, kita ke Emas 5, tiada perubahan besar atau tambahan varian baru, tapi kat claims mereka tunjuk versi CKD. So ini satu petanda Proton telah menunaikan janji, versi CKD on the way. Tidak lama lagi. Dan yang pelik ni Abang Rizal, versi CKD ni dia tambah satu benda yang ramai orang komplain tak ada dalam versi CBU. Tak ada tonneau cover kat belakang untuk boot. So versi CKD dah ada, nantikan. Dah ada, okey. Nantikan. Terus terang Torik, apa yang saya harapkan lah. Ini bukan harapan, ini satu impian. Satu angan-angan bahawa kan kita baru tengok di China EX2. EX2 adalah Proton Emas 5. Nama dia di China lah, Geely EX2 kan. Sudah mendapat jarak gerak sejauh 480 km, tapi CLTC lah, kan, which you can transit to about 420, 450. Saya berharap yang mereka akan umumkan di claims ada Malaysia, tapi setakat ni tak kesampaian. Saya tanya Proton, akan ada keluar, dia orang tak cakap apa-apa kat saya. Senyum je. Jadi kita nantikan. Saya harap berita itu akan datang, dan another variant of the Emas 5 will come. Bincang pasal teknologi sikit. Ada satu benda yang Proton pamerkan kat claims ni yang bakal jadi, dan dalam garisan masa yang sangat singkat. Saya harap bukan Proton Emas yang ada kapet tu. Bukan Proton Emas 5 yang ada pakai kapet ni, bukan. Kita bincang pasal enjin yang ditunjukkan kat sini. Bukan enjin biasa. Abang Rizal, apa yang mereka tunjuk kat sini? Pertama sekali kita kena tahu yang di claims ada 2 booth Proton. Proton ni dia akan datang sebagai Proton, dan dia akan datang sebagai Pronet. Jadi mereka yang tidak berapa fasih lagi tentang ini, Pronet adalah syarikat di bawah kumpulan Proton yang mengurus jenama Emas. Jenama Emas dan juga jenama EV dan PHEV lah. Dan juga jenama kenderaan tenaga baru lain termasuk Smart. Tapi Proton pula berfokuskan kepada ICE sebelum ini. Jadi S70, X70, X90, Saga semua dibuat Proton lah. When we say Proton in this case, kita akan merujuk kepada Proton Jabatan ICE lah. ICE Department. Jabatan Enjin. Tetapi terus terang saya terkejut. Sebab kali ni saya ingat dia akan cerita pasal tukar color kan. Tapi mereka telah menunjukkan enjin hybrid baru. HEV. Bayangkan Toyota Vios. That is HEV. Bermakna anda tak perlu charge
kereta ini ini adalah HEV hybrid, ada engine, ada bateri, ada motor, tetapi yang jenis tak perlu di-charge. Okay, that is what HEV lah. Enclosed hybrid, self-charging hybrid lah. Okay. Tetapi ini bukan engine hybrid saja, ini dipanggil system hybrid. Okay. Sebab bila kita bercakap tentang system hybrid, for you to get the best performance, anda memerlukan bukan saja engine yang baik, yang dipanggil dedicated hybrid engine, tetapi DHT, dedicated hybrid transmission. Transmisi khas hybrid. Dua komponen ini bekerjasama sebagai satu sistem yang menghasilkan prestasi yang mereka harapkan dalam HEV yang bakal digunakan dalam model-model Proton. Now before we get to that the models, an interesting fact adalah dedicated hybrid engine ni menggunakan Atkinson cycle. Bagi mereka yang tak pernah dengar Atkinson cycle ni sebenarnya adalah dia macam engine sebelum ni kita pakai ni lah, mereka internal combustion engine. Cuma mereka varykan dia punya intake valve timing dia untuk mendapat satu kecekapan bahan api yang lebih baik. The downside of this Atkinson cycle adalah torque ataupun performance lah. Engine punya torque tu berkurangan. Tapi bila teknologi motor yang dalam EV ni diwujudkan, electric motor lah. Electric motor ni lah yang akan cover balik kekurangan torque ni. This is why when Atkinson cycle you get efficiency bergabung dengan motor elektrik, jadilah satu hybrid yang sangat efisien. Betul. Jangan lupa motor elektrik ni bantuan torque dia sangatlah tinggi. Walaupun motor dia kecil, dan bantuan ni sangat penting dalam memberi prestasi yang memuaskan lah. Tapi dalam kes Proton ni, apa dilaporkan, dia kata anda boleh mendapat maksimum torque pada 136 Newton meter pada RPM sekitar 4,000 ke 5,000. Which is a lot more realistic than other engines tau. Kebanyakan dia kata you get maximum torque dalam 7,000, 8,000 yang kebanyakan orang tak sampai. So dengan angka sebegitu, ini motor elektrik saja ke atau bergabung dengan enjin petrol? I'm guessing it's gabungan sebab dia kata engine sebab saja. ada RPM tadi kan? Sebab ada RPM kan? Berapa tadi? 136 NM pada 4,000 ke 5,000 RPM. Saya suspect daripada angka ni kita dah boleh tahu model mana dia nak masuk enjin ni. Sebelum tu before we go to the conjecture, kepada ramalan kita. Satu lagi yang menarik tentang sistem ini adalah dia akan juga introduce EV mode. Mode panduan menggunakan tenaga elektrik saja. Banyak bateri saja berjalan. Dia tak nak bagi tahu saya apakah kapasiti bateri yang bakal digunakan. Setakat ni kita belum tahu lagi. Jadi macam kita cuba Toyota Vios, tak silap saya dia 1.6 kW bateri dia, dan sebab itu EV mode dalam kereta itu hanya dapat digunakan pada kegunaan tertentu saja. Kalau anda bawa melebihi 50 ke 60 km dia akan padam. Certain RPM dia akan padam. I'm excited to see sebab one thing I saw in the presentation, satu benda saya nampak dalam anda boleh pergi ke Klim untuk tengok pameran ni. Dia bercakap tentang EV mode in an EV first way. Bila kita bincang pasal PHEV EV first, di mana kan dia kalau boleh mereka nak gunakan EV. I hope that's what they mean. Sebab inilah kalau bila kita cakap tentang kereta-kereta yang menawarkan EV mode ni, it feels very gimmicky. Agak. I'm hoping that this will change in this Proton. By the way, Abang Rizal, kalau Abang Rizal, saya rasa Abang Rizal terlupa, Toyota Vios HEV yang kita pandu uji hari tu, bateri dia sangatlah kompak, tak sampai 1 kWh pun. Kita tengok macam mana Proton package kan. 0.8. 0.8. 1.6 is the other one. I think it was the one of the other PHEVs we tried. That's higher one, betul. PHEV zaman sekarang pack bateri dia dah besar, puluh-puluh kWh dah. Tapi PHEV, HEV is about less than 2. So untuk hybrid ni, daripada jenama macam Toyota dengan Honda ni dia kecil sikit. Tapi ini case, ini satu balik kepada Proton. Perkembangan dan pembangunan enjin hybrid ni sangat menarik, dan macam saya cakap tadi, daripada angka yang diberi, angka torque yang diberi tu, kita dah boleh. Persoalan paling besar sekarang ni, model apa yang akan dapat? Here's the thing, bagi saya ada dua possibility. Satu fakta yang menarik bagi saya adalah I just did a quick scan. I could be wrong, but I did a quick scan. Tidak ada model-model di China
Oleh Geely. Oleh Geely. But saya merujuk, model-model Geely X50 adalah the Boyu X70 is the Boyu. X70 Boyu. Okay, so the X70, X50, S70 yang di China, yang namanya China, kembar Geely dia orang tidak gunakan enjin ni. So kembar Geely Geely Proton ni tak ada yang pakai Tidak enjin guna sistem ni. Belum lagi. Okay. Jadi it's either it goes to that kepada X70, X50, tapi why would they do that? Why they just bring yang dah ada kan? Adakah ia akan masuk ke dalam salah satu AMA baru yang diumumkan, yang pernah dicakap oleh Proton sebelum ni? Tak silap saya, dia kata ada AMA 02 kan, yang akan dilancarkan dalam masa terdekat, either this year or next year. Bermaksud you are probably going to see a Saga with the HEV, or one of those things lah. Kan macam-macam sekarang kata kan? Saga hatchback lah kita dengar, Saga Cross lah kita dengar kan? Exciting times. Itulah. Tapi kan ini cuma kita punya ramalan. Kita kena pantau dan tengok dulu nanti. Tapi apa yang pasti, train kuasa HEV bakal jadi. It will be a thing from Proton. Okay, so, tapi ini satu kejutan bagi saya. Saya sebenarnya tak terfikir pun bahawa Proton perlu keluarkan satu HEV. Sebab dia dah ada dia punya EV, dia ada dia punya PHEV kan, dan dia punya ICE engine. Bermaksud mereka masih lagi mempercayai pasaran ICE. So how to make it more efficient? Tambahkan elektrifikasi lah. Dan saya buat just a quick scan, kebanyakan jenama-jenama model-model Geely yang menggunakan sistem HEV ni dapat 3.8 liter per 100 km. Wow. 1.5 Tahap kecekapan bahan P sangat tinggi. 1.5 Apa pun, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen. Sila beri pandangan anda atau ramalan anda model mana bakal pakai enjin HEV pertama ni. Dan jika anda ingin lihat enjin ni sendiri, ada dekat pameran Proton di Clips. Okay, so daripada Proton sekarang kita beralih ke dia punya pesaing yang Proton Tanjung Malin kan. Pesaing dia dekat Rawang. I don't think they should be competitors. They're not. I don't think so. But okay, itu ada satu pendapatan lain. So kita ke Prodor pula, dan Prodor mengejutkan kita pada hari media dengan mempamerkan, dengan menampilkan sebuah kenderaan konsep baru. Saya rasa pengguna ataupun peminat Prodor ataupun our rakyat kita lah, dia tak terkejut dengan Prodor mengeluarkan satu konsep car. Tapi berdasarkan komen yang saya tengok, mereka agak terkejut yang Prodor keluarkan that concept car. Okay, so nama konsep ni adalah Prodor C2 konsep. Ia adalah sebuah sedan EV. Dan ini konsep ni memberi bayangan visi masa depan mereka. Tetapi apa yang menarik, so C2 adalah chapter 2 bab 2. Bab 2 dalam apa ni, cerita Proton ke arah elektrifikasi lah. Cerita Prodor ke arah elektrifikasi. Cerita Prodor ke arah elektrifikasi. So nobody said, tiada siapa bertulis hukum atau law kenderaan konsep perlulah sebuah ciptaan yang berfungsi. Kenderaan konsep kebiasaannya boleh jadi satu platform di mana mereka menunjukkan pelbagai angle, be it design, be it engineering, be it whatever it may be lah yang dekat company nak tunjuk. So Prodor situ ni apa cerita dia sebenarnya? Okay, pertama sekali ini adalah konsep. Kalau anda tengok mana-mana pameran otomotif besar di mana ada konsep ni ada banyak guna, tapi kegunaan utama dia adalah untuk mendapatkan feedback daripada penonton apa yang mereka suka dan tak suka tentang konsep ni. Jadi sebelum kita mulakan production, kita belum pening kepala bazir duit untuk buat kereta, kita pergi konsep dulu. Sebab benda ni mereka kalau tengok apa yang dibuat, dan anda mungkin tengok gambar sahaja apa yang berada di sini, sebab semua media keluarkan cerita, dia tunjuk kereta tu saja kan. Tapi saya sebenarnya tengok kepada video yang mereka gunakan di belakang model tu, semasa mereka lancarkan konsep ni. Ada boleh nampak dia punya interior macam mana, boleh nampak bayangan tayar sikit kan, dan anda nampak dia punya bentuk macam cockpit sikit pun ada, dengan space yang banyak, dan dia punya seat macam
seat yang boleh berpusing. Okay, So ini adalah bayangan apakah yang boleh dibuat dalam satu kereta di masa hadapan yang bila menggunakan, and kalau kita tengok siaran media yang dikeluarkan oleh Pro 2 menggunakan AI, menggunakan I'm guessing autonomous driving, apakah yang boleh berubah dalam penggunaan kereta daripada segi styling kereta menggunakan ciri-ciri datang daripada tradisi dalam Malaysia. Okay. Kita tengok dia kata one of the important styling cue adalah menggunakan apa dipanggil bunga pecah Pecah lapan. And konsep bunga tu digunakan dalam desain lampu, dia digunakan dalam desain bumbung Roda. dan juga roda. Kan? Ini bagi saya yang kita nak komen kan, sebab sebenarnya yang saya difahamkan tak lama mereka ambil untuk nak hasilkan prototype ni. Dia bukan start daripada tahun lepas. Dia baru je dia buat kan. Jadi we have to understand that Pro 2 ni dia dah jadi macam Proton pada tahun 80-an. Dia dah mula angan-angan nak jadi pengeluar full-fledged. Dia dah jadi pun. And that was the QVE. Dia adalah menghasilkan kereta EV daripada kosong. Kan? Bermaksud dia yang lead design tu lah. Kan? Vendor mungkin datang dari luar, mungkin datang dari sini dan digunakan banyak vendor tempatan. Kan? Unfortunate about what happened about the QV. Kan? Saya difahamkan ada satu pengumuman akan datang, tapi pentari rakaman ni kita tak tahu apa dia. Kita belum sempat lagi buat liputan pasal tu, tapi nantikan laporan tu dalam episod akan datang. Tapi balik kepada apa cakap kan, ini yang kita patut komen, sebab kalau Pro 2 nak bergerak ke arah masa depan, the feedback from us now is important. Saya faham kalau tengok dia punya material yang digunakan untuk nak hasilkan dalam masa yang pendek, dan Pro 2 bukan syarikat yang besar macam syarikat-syarikat lain kan. Memang dia akan guna minimalist design untuk menunjukkan konsep je dulu. So saya rasa sedikit tidak adil untuk kita melihat daripada segi material yang digunakan kan. Betul. I mean, if I'm a small company with a small R&D budget, I would think that's a good job done kan. Look at what they're trying to do. Tengok visual yang kami letak di YouTube ni, sebab kami dapat visual video tu secara langsung, bukan yang orang rakam dengan kereta tu. I have the full visuals. Look at how the car looks inside the car. Look at the interiors. Cuba tengok apa yang dibayangkan. Adakah anda minat dengan reka bentuk sebegini? Rakyat Malaysia kena faham bahawa ini adalah konsep yang dibuat oleh satu syarikat kecil. By any global standard, dia kecil. Kalau anda tengok dulu Imo, it was a full scale model, it was a scale model kecil. Dia kecil kan. Imo 1 scale model. Tapi dia paint habis apa semua. Itu dulu. So you don't have to expect that all the time. Sekarang dia buat full scale, kereta saiz besar, full scale 1-to-1, tapi dengan mungkin budget yang lebih kecil. I think that's the case. Mungkin. So bayangkan apa yang dilihat, feedback based on that. I mean everybody think looks like a boat. I agree, but look beyond that. And kita kena menilai apakah objektif utama konsep itu dibuat in the first place. Betul. Okeylah. So itulah sebanyak mana kita boleh ulas pasal pameran-pameran daripada jenama tempatan tuan rumah Proton dan Pro 2. Apa kata Abang Izzat, kita rehat sebentar, dan bila kita kembali kita mula kupas sikit pasal pelancaran-pelancaran dan pameran-pameran menarik daripada Clips 2026. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih masih lagi bersama saya Abang Izzat di podcast Tekan Habis episod 91 yang dirakam khas di Clips 2026. So tadi kita dah bincang pasal Proton dan Pro 2. Mari kita bincang sikit pasal jenama-jenama legacy utama. So saya nak mulakan dengan, kita mula dengan senang dululah Abang Izzat. Kawan kita kat Honda Malaysia. So ramai peminat dah lama menunggu saat-saat yang mereka menantikan. Honda Malaysia telah umumkan harga rasmi untuk Honda Prelude, sebuah coupe sporty bernadi hybrid yang pada saya cantik, dan Abang Izzat sendiri pun ada cerita kan. I like it. Dulu orang cakap, Civic Type R Integra, abang tak pandang. Mature Honda fans, Prelude. Sebab zaman saya Honda Civic tu kereta uncle lah. Okay. So Honda Prelude dah rasmi lancar di Malaysia. Dah boleh lihat dekat Clips. Harga dia RM278,000. Tapi menarik sekali, jangan lupa ni adalah satu tawaran bernadi hybrid. So Honda Malaysia baru-baru saja sebelum Clips umumkan
warranty hybrid baru dia 10 tahun tanpa had bantuan. So itu satu faktor yang pasti akan membantu orang memilih kereta ni. Okey, balik daripada Honda kita ke Nissan. Dah lama tak dengar daripada Nissan kan. Ini saya sukalah Abang Izzat. Dah lama tak dengar kereta model ini dilancarkan. Kan? I think it's about time. So, cukup masa tanya kepada edaran Tanjung Motor sebab mereka telah pratontonkan Nissan X-Trail e-Power generasi terbaru sekali. And keyword e-Power. Abang Izzat tahu tak apa maksud tu? Yep. Dia REV lah, your favourite. REV. So, terik kuasa dia sama, teknologi terik kuasa EREV atau REV yang sama digunakan dalam SUV kicks dan juga dipacukan sepenuhnya menggunakan motor elektrik tetapi dicas menggunakan enjin. Dicas menggunakan enjin. Teknologi yang sama digunakan dalam Serena S Hybrid terbaru, Serena Hybrid terbaru dan Serena e-Power terbaru dan kicks. Tetapi untuk X-Trail ni apa yang menarik, Serena dengan kicks dia punya setup satu je motor elektrik. Yang mereka tunjukkan dekat dalam X-Trail baru ni 2 motor elektrik. Nice. So sangat menarik. Satu soalan bagi saya Torik. Kenapa lambat sangat kita dapat yang ni? Okey, cerita dia sebenarnya panjang dan ada beberapa sebab-sebab tertentu yang banyak orang dalaman Nissan cerita kat saya. Bukan orang dalaman Nissan, dia Nissan Malaysia. So apa yang saya difahamkan, ini adalah masalah jenama Nissan tersendiri tu. So daripada ibu pejabat lah. Daripada ibu pejabat dia orang kat Jepun. So kalau anda tidak tahu, Nissan ni sebenarnya tengah dalam satu fasa pergolakan yang sangat volatile lah. Dan ia bermula sejak kawan kita Carlos Ghosn. Sejak drama Carlos Ghosn tu lah. Tapi mereka slowly but surely are climbing out of this hole. Dan apa yang pasti, pasaran ASEAN tidak akan lagi dianaktirikan lagi. So jadi bukan Malaysia sajalah yang kena. Bukan Malaysia saja yang kena masalah ni. Dapat model lambat, tak ada produk baru. Tetapi now we see some life. Dan di claims edaran Tanjung Motor telah pamerkan X-Trail generasi terbaru dan saya difahamkan akan lancar akhir tahun ini. CBU dulu, CKD kemudian. So kita nantikan. Dan daripada Honda dah, Nissan dah, jom kita ke Toyota sebab Toyota tak tunjuk apa-apa model baru, tak lancar model baru, tapi mereka pamerkan 3 kenderaan konsep. Tapi sebelum Torik cakap tu, kita cerita pasal konsep car ni, sebenarnya sepanjang saya rasa saya pergi ke Toyota pula, Japan Mobility Show. Masa tu masih lagi dipanggil Tokyo Motor Show. Tokyo Motor Show, ya. Memang macam ni pun. Mana ada pelancaran model-model baru untuk dijual. Kalau pergi ke Toyota masa hari media, memang dia akan, inilah cerita dia. Konsep. Konsep baru kan. So salah satu konsep yang dibawa oleh Toyota untuk dipamerkan kat Claims adalah Toyota Corolla Concept. Nama simple, tapi bila korang tengok Corolla Concept tu, radical macam. Dan tujuan konsep Corolla Cross ni adalah untuk memberi bayangan visi, reka, bentuk atau design masa depan untuk model Corolla ni. Dan jangan lupa, untuk Toyota secara global, Corolla ni lah nameplate yang paling best selling untuk mereka. So ini memang penting. Tapi Abang Izzat tak steam tengok ke? Abang Izzat shock tengok konsep lagi satu tu. Saya rasa exterior kereta ni cantik. My only concern is that sebagai kereta konsep, it looks very short term. Dia macam kereta yang saya rasa dalam 4-5 tahun akan datang. Yang menarik bagi saya ada interior dia. Interior dia, kalau anda tengok interior dia memang totally different space lah. Sebab ada macam meja kopi ke apa dekat tengah-tengah tu kan. It's interesting. Floating console itu lah menarik. Apa yang kita boleh bayangkan bila kereta berubah macam ni sedalaman dia dalam masa akan datang. Betul lah. Tapi macam Torik cakap, bagi saya yang menarik adalah 2 lagi konsep yang dikeluarkan oleh Toyota. Satu adalah, pertama sekali dia panggil Kids Bobby. Nampak macam, kalau tengok secara armnya, kalau tengok gambar saja, you have to be here to see the thing. Dia kereta kecil yang boleh memuatkan satu kanak-kanak. Seorang kanak-kanak. Dan nampak seakan-akan kalau anda pergi dekat shopping mall, kan bila ibu bapa nak pergi shopping, dia boleh tinggal anak dalam kereta yang pusing-pusing tu. Nampak seakan-akan itu. Tapi sebelum anda ketahui, yang paling penting adalah konsep mobility yang dibawakan untuk kanak-kanak. Bagi saya yang tu yang kita kena tengok. Okay? It's AI powered, bermaksud dia menggunakan teknologi AI untuk
membawa kanak-kanak. Adult, orang dewasa tak boleh dalam tu. Jadi saya membayangkan bahawa ini adalah macam like a robot taxi lah untuk nak hantar anak-anak ke sekolah. Kan? Dan you can leave your kid there, inside there, and make, hopefully your child reaches its destination safely. Tapi untuk nak buat ni, kita akan nampak community. Habis tu kereta ni nampak ke kalau buat atas jalan? Konsep ini bukan direka untuk jalan raya sekarang lah. Anda mungkin tertarik untuk nak menggooglekan Woven City. Kita pernah bincang pasal ni tak silap di podcast, bagaimana mereka membayangkan bandaraya di masa depan Toyota. So mungkin ini akan dimasukkan dalam konsep sebegitu. Mungkin dia buat jalan khas ke, tetapi ibu bapa tidak lagi perlu menghantar anak ke sekolah jika konsep ini wujud. It's to challenge that, untuk nak mencabar konsep bahawa kita perlu sentiasa hantar anak ke sekolah untuk menjadi ibu bapa bertanggungjawab. Saya tak setuju sekarang, tetapi ini telah mencabar idea itu. Itu yang bagi saya menarik pasal kereta konsep. Yang kedua lebih menarik, Torik. Nampak macam traktor berkahwin dengan lori. Baizal. Traktor bertemu lori tapi konsep yang dipanggil IMV Origin. Anda boleh lihat kepada visual yang ada di YouTube ataupun liputan media tentang kenderaan ini. Dia nampak macam satu lori kecil, lebih kecil daripada lori 1 tan. Dan dengan tempat duduk untuk satu pemandu, dengan satu platform yang kosong. Now, apakah konsep yang dibawakan oleh Toyota dalam IV ni? Sebab lori lah kan. Kalau anda buat lori nampak macam canggih, it's just become canggih lori. Tapi apakah kecanggihan konsep yang Toyota bawakan? The interesting thing is this. Toyota hanya akan keluarkan konsep dia. Jangan ingat dia dah keluarkan kat Gilang kan, tak boleh beli kat online lagi. Shopee tak jual. Idea dia adalah Toyota akan keluarkan satu unit daripada kilang dan hantar ke kampung-kampung ke, kawasan-kawasan ke, kawasan penduduk, community. Dan expectation adalah community tu sendiri yang akan membina di atas lori untuk kegunaan dalam aktiviti-aktiviti perniagaan atau persendirian yang dibuat dalam community itu. Maksudnya, I don't know, di Malaysia ini kita boleh terima tak satu idea di mana aku bagi kau platform, kau buat sendiri. Bermaksud pembuatan kereta itu sendiri adalah sebahagian daripada pengeluaran kereta itu sendiri adalah daripada komuniti-komuniti yang menggunakannya, pelanggan-pelanggan yang menggunakannya. Think about that, Torik. I think that's a very interesting concept. Satu konsep yang sangat menarik dan anda boleh lihat konsep ni dengan sendiri di Klims nanti, sebab pameran Toyota adalah pameran pertama dekat Dewan Utama ni kan. Strategik betul posisi Toyota ni. Alright. Moving on. Okey, Abang Izzat, daripada jenama-jenama Jepun kita ke jenama-jenama Korea pula. Dan saya nak mula dengan Hyundai, sebab Hyundai Motor Malaysia telah melancarkan 2 EV prestasi tinggi yang sangat-sangat rancak lah, Abang Izzat. Kalau kita lihat di Penang Auto Show, dia dah preview kan? Dia preview satu tu saja, Ioniq 5N. Dekat sini, dia tunjukkan Ioniq 5N dengan dia punya adik ke abang, Ioniq 6N. Alright. So dua-dua telah dilancarkan secara rasmi dekat Cantik Klims. kereta tu dalam colour biru muda. Biru muda saya tengok macam biru Smurf. Tapi bila you look past the Smurf colour kan, dua-dua kereta ni sangatlah serius. Lagi-lagi dengan harga dia juga. Ioniq 5N bermula daripada RM443,888, manakala Ioniq 6N RM449,888. Dan dua-dua kereta ni anda boleh lihat dekat Klims 2026. Daripada Hyundai kita ke tuan rumah yang bagi kita pinjam tempat tanah kita. Tuan tanah tingkat 2 ni. Bagi kita pinjam tingkat 2 mereka, Kia. Dan mereka juga mereka tak lancar model baru, tetapi mereka telah pamerkan beberapa model menarik dan juga pertontonkan satu model yang pada pandangan saya, Abang Izzat, sangat-sangatlah seksi. So saya mula dengan pameran biasa saja. Buat kali pertama ni mereka telah menunjukkan Kia EV4 Saloon
bersama Kia EV5 SUV Yep. dan juga Kia PV5, sebuah van. Tiga-tiga ni semua EV. Tak silap saya platform dia lebih kurang sama. Yep. Tapi dia ada format yang tertentu dia, macam saya cakap tadi. EV4 tu adalah sebuah saloon, EV5 ni adalah sebuah SUV. PV5 tu saya suka lah abang. Dia satu van yang sangat menarik dan sangat versatile, tetapi highlight penting dekat Kia di Eclipse tu kat belakang kita tu, bawah ni, ya Allah seksi dia betul kereta ni. Kia K4 tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa yang Kia buat pada hari media adalah dia tutup kereta ni daripada pagi sampai ke malam. Sampai kita pun ramai tertanya-tanya, apa tu? Bila buka, K4 lawa lain macam lah. Yep. So, K4 is ice K4 Hybrid. adalah ICE. Okay. Kereta bernadi ICE. Dia ada 3 pilihan nadi. Kalau Abang Izzah ingat dia punya presentation tu. So dia ada pilihan enjin di pasaran luar. Kereta ni dipasarkan dengan pilihan enjin 2 liter 4 silinder petrol, 1.6 liter 4 silinder petrol, atau yang paling top sekali GT Line 1.6 liter petrol turbo. Dan Kia macam biasa bila kita tanya Kak Emily, Kak Emily, bila nak lancar ni? Dia senyum-senyum, sengih-sengih. Tunggulah. Tapi apa kita tahu setakat ni tidak ada apa-apa confirmation or denial lah yang kereta ni akan dibawa masuk. Tapi memandangkan macam kita cakap tadi, ini adalah claims di mana ia adalah satu pameran berdasarkan branding. Betul. Mereka membawakan apakah jenama Kia dan apakah model-model yang dapat. Ini dibawakan masuk direct daripada Korea, belum dijual. So it takes some effort untuk buat benda tu. Tapi saya nak cakap sikit pasal Kia ni Torik. Bagi saya dia punya design sangat cantik. For example the EV4 very very beautiful. Cantik. Saya nak tanya Torik sebab saya macam Torik tahu saya lebih pemilik Kia kan. Dari segi design language, adakah Torik rasa perkembangan styling Kia ni macam dia punya design language dari satu generasi ke generasi yang baru ni agak drastik? Agak, tetapi dia drastik tapi tak mendadak tau. I mean, I'm not saying it's not nice. Kereta tu cantik dengan dia punya lampu style baru yang bagi saya unik. Kan dia nampak macam menangis sikit. Dia bukan menangis lah, tapi there's dia tajam I don't know what they call it kan. Dia tajam kan. Dia tajam A bit of issue with the overhang kat belakang for me. Okay. Dia cakap pasal K4. Tapi this is something bagi saya yang Kia ada satu evolusi. Dia bukan satu jenama yang dia agak cepat bergerak, okay? This is something what we saw dulu. 10, 15 years ago, masa Kia naik, we saw masa zaman-zaman Sorento pakai leather frame kan? Before the exams and before all that kan? Tiba-tiba pada tahun 2007-2008, ini tahun dia masuk Malaysia, saya ingat tu, we suddenly saw the Optima. You felt the quality build. Mungkin tak berapa cantik sangat. Tapi lepas tu bila Peter Schreier menampak di Kia, sudden evolution, Tiger Nose lah dan sebagainya. But saya tak tahulah bila kita cakap tentang jenama yang nak bergerak daripada mid market ke premium ni kan, bagi saya itu adalah Kia dan Hyundai sebenarnya. Kita tengok dulu kereta ni kereta murah kan. Sekarang ni dah premium ke tak? Tanya Kak Emily pun dia pun tak mau jawab. So saya I'm very interested nak tengok Kia sekarang ni sebab I think there's a lot of issues, harga dan sebagainya, diesel dan sebagainya. Tapi satu case study yang menarik bagi saya. They had this before, then disenyap tiba-tiba. Kan? Bukan dia kata dia senyap dari segi jualan, they were top 3 in the world. Tapi dia at least di Malaysia lah dia senyap kejap. Now it's like exciting for me. Sangat mengujakan. Terutamanya di antara macam saya dan juga ramai peminat-peminat Kia yang saya tengok dalam grup ni, mereka pun dah start berminat balik. Betul. Okay. Dan benda terakhir saya nak cakap adalah ingat KSM baru ditubuhkan di Malaysia pada bulan Januari. 4 bulan pertama mereka menjawab apakah strategi mereka untuk lepas jualan. Nak kembalikan balik kepercayaan. Now that attention is there, tiba-tiba ada 3 model yang lancar tak lancar. 4. Tiga tu ini tau. Saya compare dengan 3. Saya tak compare dengan 4. Kan? I wish all 4 will come. Kan? Tapi nampak tak?
I think I'm starting to see what Emily trying to do here. Kan. But bigger picture. Dan dia tak bagi tahu kita kat podcast. Betul lah. Tapi bigger picture bang, salah satu lagi sebab apa motor show yang bertema branding ni diadakan adalah untuk jenama-jenama macam Kia Sales Malaysia ni mengukur sambutan dan minat daripada pasaran tempatan. So macam, okay, EV4, EV5 dengan PV5 ni susah sikit cakap, tapi disebabkan atas pentas utama dia ni, produk hero mereka dekat claimsnya adalah K4 ni, kita boleh tahu niat mereka nak masukkan model ni dalam pasar kita agak serius, dan di sinilah mereka sedang mengukur minat dan sambutannya. Dan jika anda rasa ada minat kita ni, singgahlah claims, bagilah sambutan meriah sikit tengok kita ni. Dan mungkin sampai. Dan saya cakap ni bukan untuk apa-apa sebab, tapi again, masa cakap tadi kan, kalau tengok Kia, dia seorang je yang buat 2 tingkat. Lah. Kan? So, saya tertanya-tanya, something is boiling here and it's strong. Tapi dia gentleman strong, you know what I mean? Dia tak datang macam tu tau. Dia slow. Kan? You know? Interesting bagi saya. Orang Melayu ada pepatah tu ni, diam-diam ubi. Ni dah tak diam lah ni. Okay. Anyway, Faizal, banyak kita dah cover dalam segmen ni. So memang sah daripada jenama-jenama legacy, banyak benda menarik dan baru kita boleh lihat di Clear 2026. Apa kata kita rehat sebentar dan bila kita kembali dalam segmen seterusnya, kita bincang sikit pasal apa yang kita lihat daripada jenama-jenama yang bukan legacy, jenama daripada China. Boleh? Nantikan. Alright. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi bersama saya dan Abang Reza di Podcast Tekan Habis episod 91 yang dirakam khas on location. Di mana kita selam rinci apa yang berlaku di Kuala Lumpur International Mobility Show 2026. Sedalam yang kita boleh lah. Kita pun sebenarnya baru kita ada masa prep selama setengah hari je untuk kita nak rakam episod ni. Itulah. Sebab siaran media yang masuk bertimbun. Tetapi saya bertungkus lumus, saya proseskan sebanyak mana boleh. So jika ada benda yang kita tidak bincang dalam episod ni, anda boleh lihat di platform media sosial kami. Dan bagi anda yang mendengar di Spotify atau Apple Podcast audio saja, kalau anda nak melihat visual apa yang kami cakap dalam podcast ini, sila pergi ke laman Facebook ataupun laman social media Tekan Habis lah. Anda akan dapat semua visual-visual yang kami bayangkan di sana. Yes. Okay, anyways, macam saya janji tadi sebelum kita rehat, kita nak selarinci sikit apa yang menarik yang dipamerkan oleh jenama-jenama bukan legacy yang tak silap saya. Bukan kali pertama, ada yang kali pertama, ada yang kali kedua dekat Malaysia, dekat Kuala Lumpur International Mobility Show ni. So apa kata kita ke GWM kejap, syarikat yang dioperasikan oleh kawan kita Cik Roslan Abdullah. Mereka telah pamerkan 2 model baru dan satu saya difahamkan akan lancar tidak lama lagi, iaitu GWM Aura 5. Ini adalah pengganti untuk Aura Good Cat dan menarik sekali, dia menandakan perubahan hala tuju tau. So pengganti Aura Good Cat ni, Aura 5 ni, dia satu perubahan adalah daripada hatchback EV ke SUV bernadi hybrid. So ini satu perkembangan yang menarik. Dan nampaknya highlight yang dibuat pada hari media oleh JWM bukan pada EV tahun ni, tetapi pada HEV, hybrid dan plug-in hybrid. So bincang pasal plug-in hybrid, lagi satu model yang dipamerkan adalah SUV bergaya lasak mewah, Haval H7 High 4 PHEV. Ini pun sangat menarik. Malangnya tiada harga yang diberikan maupun spesifikasi penuh, tetapi saya dijanjikan dua-dua ni bakal tiba dalam pasaran kita, tapi saya ramal Aura 5 dulu masuk. So nantikan dalam bulan-bulan akan datang. Balik daripada GWM kita ke MG. Booth dia apa meriah lah Abang Rizal. Yes. MG surprise me this year. Sebab selain daripada mempamerkan model-model baru yang bakal masuk pasar kita, bang, dia orang panggil bos design, dia orang datang berborak dengan kita lah. Cik Joseph Kaban so kami sempat melalui satu sesi berbual temu ramah bersama bos design MG Global sendiri. So sangat menarik dapat perspektif dia. Dari segi produk, MG Motor Malaysia telah mempertontonkan preview kan
MG ZS Hybrid Plus. Ini adalah pengganti untuk MG ZS EV. Selain daripada tu, mereka juga pamerkan MG QS, sebuah SUV segmen D tak saya baru, dan juga ini menarik. Mereka juga mempertontonkan, preview kan satu sub jenama premium baru. Itu yang saya nak tanya Tori tu kan. Masa MG. tu apa yang macam logo handphone tu? Itulah, itu nama dia MG IM. IM dan IM6 kan kalau saya ikut. Model yang dipamerkan adalah IM6. So apa yang saya difahamkan daripada siaran akhbar rasmi MG, IM ni adalah sub jenama premium daripada MG. So cerita dia begini Abang Izal. Kalau Abang Izal rasa jenama MG utama tu tak cukup premium, IM ni lah jawab dia untuk mereka yang mencari benda yang lebih up lagi lah. Dia sama macam apa tau? Sama, ingat tak? Jangan lupa Toyota yang mulakan playbook macam ni tau. Toyota lancarkan Lexus. Nak lawan Mercedes dengan BMW. So playbook dia lebih kurang begitulah. Okey Tori, saya tengok siaran media yang dikeluarkan oleh MG ni, dia mengatakan yang IM6 memberikan jarak gerak 600 km dalam press release. Itu satu angka yang agak besar. Must be a 800 volt platform Saya tak heran lah. Saya tak heran. Memang that is the norm now kalau dia pakai kerangka yang berasaskan berasaskan sistem elektrik 800 volt. So itu sangat menarik. So sebanyak itulah saya boleh cerita sikit pasal MG. Daripada MG kita ke benda-benda yang kita tahu kita boleh beli. Dan saya nak pergi benda yang agak premium sikit lah. Boleh? Kita ke Zeekr. Zeekr tunjuk dua model yang lah. Ini kali pertama masa saya tengah type kita punya caption untuk social media kan. Ini dah bukan premium ni. Apa lagi atas dari premium? Pertama kali saya pakai terma ni. Ultra premium. So, di booth Zeekr, mereka telah pamerkan Zeekr 9X baru. Sebuah SUV 3 baris ultra premium dengan nadi tenaga baru. Dia plug-in hybrid. Output dia tinggi gila. Dan kabin dia mewah lain macam. Tapi yang paling menakjubkan sebelah dia tu, Zeekr 009 Grand. Ini senang cerita macam ni lah. Siapa yang dah terbeli Lexus LM tu pasti menyesal. Sebab Zeekr 009 ni, bang, kereta dah lah besar. Memang kereta standard dia ada 3 barisan tempat duduk. Yang ini 2 je bang. Barisan kedua dia, bahagian kabin barisan kedua dia tu boleh sama feel macam naik kap terbang first class. Tapi body dia besar macam Alphard. Untuk 4 orang duduk. Untuk kalau campur dengan driver dengan bodyguard. Campur driver bodyguard 4 orang lah. So itu sangat-sangat menarik Abang Izal. Memang best. Saya shock tengok. Dan harga dia kalau dibandingkan dengan tawaran-tawaran ultra premium yang sama kelas dengan dia, sebenarnya agak mampu milik tau. So buat masa sekarang tempahan dah buka untuk dua-dua, tetapi dengan harga anggaran saja. Untuk Zeekr 9X, harga anggaran dia kami rasa akan harga anggaran bermula dari sekitar RM800,000, manakala Zeekr 009 Grand pula ia dijangka bermula dari sekitar RM600,000. Okay, so Zeekr dah, MG sudah, GWM sudah. Okay lah Faizal, kita pergi ke kereta MacGyver. Kereta MacGyver. Mira Abang Izal suka panggil itu kereta MacGyver. Kita ke Jet Tour. So, Jet Tour sempat mempamerkan beberapa model baru menarik dan mereka telah membuka tempahan untuk satu model semasa claims, iaitu T2 IDM PHEV. So kalau anda ingat, Jet Tour T2 dia adalah sebuah SUV bernadi tenaga baru yang mereka telah lancar awal tahun ini. Tapi versi yang dilancarkan sebelum ni adalah versi ICE saja, 2 liter turbo petrol. Sekarang mereka lancarkan versi plug-in hybrid pula. So ini sangat menarik. Dan untuk versi plug-in hybrid ni dah ada harga anggaran dia. Bermula dalam sekitar RM155,669. Yes. So, apa special? Plug-in hybrid lah bang. Dan saya difahamkan output, bukan saja output tinggi, dengan setup plug-in hybrid ni, dia menjanji jarak bergerak gabungan petrol elektrik lebih daripada 1,200 km. Tapi ini berdasarkan piawaian NEDC lah. Okay. NEDC ni
dia overpromise sikit berbanding dengan WLTP Itulah. Okay, dan pelajaran-pelajaran lain yang menarik juga sebelum saya lupa. Bukan pelajaran tapi pameran pra tonton daripada saya hampir lupa lagi satu jenama legacy Jepun, Mazda. Mazda CX-5 baru dah keluar So ada dua tawaran baru yang dipamerkan kat sini. Yes, yang pertama sekali Mazda CX-5 generasi terbaru sekali. So Abang Izzah kena ingat, CX-5 ni adalah ibaratkan dia sebagai periuk nasi untuk jenama Mazda ni. Kalau tak ada CX-5 ni, saya rasa Mazda dah lingkup 10 tahun lepas. So betapa pentingnya model CX-5 ni, dan mereka dah tunjukkan model generasi ketiga terbaru sekali. Menarik kat sini apa Abang Izzal? Kan dulu diorang banyak bincang pasal teknologi enjin pembakaran skat aktif diorang kan, dan betapa cekap dengan penggunaan bahan api kan. Sekarang dah tiba masanya teknologi skat aktif ni dah menerima bantuan elektrifikasi. So CX-5 generasi baru mengguna trend kuasa Sky Active G, separa hybrid, mild hybrid. Sangat menarik. Tetapi buat masa sekarang, spesifikasi penuh dengan barisan varian penuh belum diumumkan. Tapi saya diberitahu CX-5 baru ni akan dilancarkan secara rasmi akhir suku 3 tahun ini. Mula-mula sebagai CBU dan kemudian CKD. So standard style legacy players lah. CBU dulu jual harga CKD, lepas tu bila dah CKD naik, operasi CKD dah naik, dia pakailah bridging dulu kan. Pakai bridging AP. Dan selain daripada itu, mereka juga sempat mempamerkan satu varian baru untuk CX-60. So CX-60 varian baru ni adalah varian yang mengguna enjin 6 silinder turbo petrol separa hybrid. So ini adalah salah satu tawaran generasi baru daripada Mazda yang lebih premium daripada dahulu, dan saya diberitahu harga dia bermula daripada RM252,872 dan tempahan kini sudah buka dekat Clips. Alright. So sangat menarik. Dan Maizal, ada lagi satu jenama saya hampir lupa. Ingat tak yang jenama lancarkan EV hatchback mampu milik? TQ Wuling. Okay. Ini satu perubahan drastik saya lihat dekat Clips. So, TQ Wuling masih lagi pamerkan EV hatchback yang comel-lote dia tu, iaitu TQ Wuling Bingo. Tapi kat sebelah dia, membuat tampilan sulung dia di luar China buat kali pertama. Huajing S. So, mula-mula jenama ni masuk pasar kita dengan EV kecil. Tiba-tiba Kak Cliff datang dengan sebuah SUV 3 baris ultra premium. Besar banget. So, dia ada kereta yang paling berapa bilik dan yang paling tak berapa bilik. Kurang berapa bilik sikit. So, Baina mesti suka ni. Huajing S ni adalah satu SUV tenaga baru yang dibangunkan oleh TQ Wuling dengan satu rakan satu partner yang sangat menarik. Cuba teka siapa? Tan Chong kan? Kan. Satu syarikat teknologi terbesar dunia daripada China. Uish. Siapa? Huawei. Huawei. Okay. Ya, so itu salah satu highlight pasal ini adalah kolaborasi pertama Wuling dengan Huawei? Tak silap saya, bukan kolaborasi pertama tapi kolaborasi utama. Dia ada beberapa kolaborasi lain melalui jenama-jenama SAICGM Wuling yang lain. Tetapi yang ini yang salah satu result yang paling ketara lah. Dan memang saya tak terkejut lah sebab Wuling ni sebenarnya, walaupun dekat Malaysia hanya ada model Bigo saja, dia ada banyak model-model yang dahsyat-dahsyat juga di China tau. Itulah. So sangat menarik. Dan ada apa yang menarik pasal Huajing S ni, ia adalah sebuah kenderaan yang banyak pembangunannya dilakukan oleh Huawei sebenarnya, menggunakan teknologi Huawei dan konsep-konsep teknologi daripada mereka. So ini sangat menarik. Dan macam biasa benda-benda ni saya tak boleh bagi tahu jika ia akan masuk pasaran kita, tetapi pameran macam Clips ni, itulah tujuan dia. Nak tengok, nak test market, nak test boleh ke tak boleh. So jika anda berminat nak lihat, ada dekat Clips 2026. Alright. Okay, so Faizal, banyaklah juga kan, tapi ada satu lagi yang saya rasa sepatutnya dimasukkan dalam segmen berita. Tapi jenama ni ada di Clips
Cuma mereka melancarkan mereka melancarkan model yang dipamerkan di sini Sebelum show. sebelum dia show. Okay, dan saya merujuk kepada acara pelancaran Xpeng Right. X9. Xpeng X9. Oh, Yes. MPV elektrik mewah. Ya, jadi apa yang kita lihat di sini adalah anda boleh tengok visual kereta dan betapa besar dan cantiknya dan mirip-mirip kepada kapal angkasa. I think that's what they're going for, which is fine. Dalamnya sangat cantik, tapi the teknologi yang Xpeng lancarkan pada hari itu bukan calang-calang. Okay? Pertama sekali kita bercakap tentang platform 800 volt yang mempunyai 5C supercharge efficiency. Untuk mereka yang tak biasa dengan 5C? konsep 5C ni, 5C ni maksud apa? simply put, anda boleh mengecas bateri anda dalam masa 12 minit daripada 10 ke 80%. Yo, berapa kilowatt tu bang? Saya tak pasti yang tu. This is one thing yang saya ada soalan, tapi saya tak sempat tanya. Tapi the car is ready. I think that's the important thing. Okay. Kalau tengok, sebenarnya saya dah cover dah Xpeng X9 ni masa kita buat selam rinci daripada Auto China. Tetapi di Auto China mereka mempamerkan versi your favourite REV. Ya. Tapi di sini mereka melancarkan versi EV. Tetapi mempunyai bukan sahaja jarak gerak yang kepatasan pengecas dan jarak gerak yang baik, tetapi menggunakan the same chip that we saw in China. The Touring chip. Oh, okay. Yang mempunyai 750 tops. Yang kita dah buat liputan dalam episod sebelum ni. Otak dia lah, otak yang sangat canggih dia lah. Jadi ini yang bagi saya menarik tentang acara Xpeng. Anda boleh datang ke booth Xpeng di Klims, mereka tunjuk benda sama, tapi mereka bukan hanya lancarkan kereta, dia pun menunjukkan robot yang mirip-mirip manusia ni. Huyo. Sesama rakan media kami bercakap lah tentang kalau tengok macam robot, dia kalau humanoid robot yang ada tangga kaki pun tidak mirip pada manusia. Tetapi profil yang ditunjukkan oleh Xpeng dan anda boleh tengok di Klims mirip dengan seorang wanita dengan bentuk bentuk badan wanita. Fisiologi ala-ala lah. Apa yang anda Torik mungkin tak nampak sebab Torik tak pergi ke event Xpeng tu adalah video dia pun masa dilancarkan sedikit macam cerita Terminator. Music dia. Deng 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 deng. Ada feel tu sikit kan. Jadi Xpeng menunjukkan bahawa mereka adalah bukan hanya pembekal kereta. I'm getting the vibe they're trying to be like the BMW of China, di mana teknologi is their thing. Dan sebenarnya Xpeng BYD ni lebih kepada bateri. Tetapi Xpeng ni lebih kepada teknologi. Sebab tu dia keluarkan robot, dia keluarkan chip, dan inilah naratif mereka mengatakan why their car superior. I think it makes a lot of sense sebab bagi kereta premium dia mesti mendahului dari segi teknologi ni. Kalau tidak dia akan compete dengan kereta yang lain yang mid market. Sebab mid market pun dah ada teknologi. Kan? You can see that not just in China, you can see that in Europe juga. Kita tengok Volvo, BMW, betul, Mercedes-Benz, they're always talking about how cutting edge the technology is. Bang, tak usah pergi jauh-jauh bang. Dekat Klims ni pun kita boleh tengok Proton dah ada robot buat acara tarian lah. So yes, saya setuju. Saya setuju. Tapi Xpeng mereka bina robot tu. I think that's where we want to be. Setuju. So anyways, on that note, lagi satu big picture yang kita kena tengok pasal Klims ni juga, dia bukan saja pameran ataupun peratuntun model-model baru, tetapi pameran dan peratuntun teknologi baru. Satu benda yang nyata kita dapat lihat kat Proton tadi, engine hybrid baru tu, dan dekat jenama-jenama lain macam Xpeng kita dapat tengok robot yang mereka bangunkan sendiri, dan banyak lagi selain daripada teknologi kan. So pendek cerita, Klims 2026 ni macam Malaysia Auto Show lah, tak boleh dilepaskan oleh ramai lah. So siapa ada masa singgah. Tiket masih terjual. I wish we could actually selam rinci lagi banyak kereta di sini kan, tapi kita pilih beberapa jenama yang kami rasa perlu dapat highlight dan kita selam di situ. Tapi untuk anda nak selam rinci, tak perlu harapkan kepada kami, anda sendiri boleh datang ke sini dan selam rinci lah. Puas-puas di sini.
Okay, so apapun, kami juga nak tahu apa pandangan anda tentang pameran seperti Clips ni. So, pada mereka yang sudah pun hadir atau sudah hadir atau ingin hadir, beritahu pandangan anda dan juga apa yang anda, what you look forward to dalam ruang komen di bawah, maupun melalui saluran email kita info@tekanhabis.my. Dan insyaAllah, on that note, saya janji, lepas ni, saya dengan Abang Rizal cari masa kita langsaikan hutang Q&A kita. Ya. Tunggu di episod depan dan sementara tu jangan lupa like, share dan komen sebab itu akan membantu kami untuk menyampaikan apa yang kami cakap di Tekan Habis ni kepada lebih ramai orang. Itulah. Okay lah. Anyway, Abang Rizal, banyak lagi benda saya nak tengok kat Claims ni. Apa kata kita call in episode dan kita jalan-jalan tengok Claims? Jom. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Nantikan episod akan datang. Assalamualaikum.